Malaysia antara 8 negara sertai KAFA Nations Cup. John Irazabal sah tinggalkan Sabah FK. Malaysia dilaporkan akan menyertai KAFA Nations Cup 2025 bersama 7 lagi negara Asia Tengah pada September ini. Terdahulu, jurulatih skuad Harimau Malaya, Peter Klamovski mendedahkan bakal ada agenda yang menarik membabitkan pasukan negara pada bulan September ini oleh kerana tiada aksi kelayakan Piala Asia. Kami teruja tentang bulan September hadapan dan kami akan gunakan tempoh itu untuk mencabar diri dan sudah tentunya membina semula permainan dengan menentang pasukan yang kuat, kata Peter Klamovski. Kini, menerusi laporan wartawan, Thomas Bullock, Malaysia dan juga Oman merupakan dua pasukan yang mengesahkan menyertai KAFA Nations Cup 2025 bersama 6 lagi negara di rantau Asia Tengah itu. Mereka bakal sertai Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan dan Iran, lapor beliau yang sering kali membawakan berita dari rantau Asia Tengah. Bek Harimau Malaya, John Irazabal dan kelab dari Azerbaijan, Sabah FK rasmi berpisah hari ini. Pengumuman ini dibuat menerusi sebuah hantaran di laman media sosial Sabah FK yang mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada John Irazabal sepanjang 3 tahun di sana. Perpisahan John Irazabal dan Sabah ini berlaku disebabkan oleh berakhirnya kontrak pertahanan berusia 28 tahun itu sekaligus mengakhiri perjalanan bersama sejak tahun 2022 lagi. Sejak 2022, John Irazabal telah menyarung jersey skuad Sabah namun dengan tamatnya kontrak pada akhir musim ini, kami secara rasmi berpisah dengan beliau, umum pihak kelab. John yang dihormati, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada perjalanan ini. Semoga berjaya dalam kerjaya anda. Untuk rekod, John Irazabal telah merekodkan 98 penampilan bersama Sabah dan menjaringkan 6 gol dan melakukan 2 bantuan jaringan untuk pasukan gergasi Azerbaijan tersebut. Kredibiliti, perwatakan dan cara kerja Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Peter Klamovski buatkan seorang pemain Malaysia terkejut saat kali pertama sertai pasukan. Skuad Harimau Malaya menerima pujian ramai pihak apabila memulakan kempen kelayakan Piala Asia dengan cemerlang apabila meraih 2 kemenangan bagi menerajui kumpulan F. Ini termasuklah kejayaan menewaskan pencabar hebat skuad negara, Vietnam 4-0 di Bukit Jalil dengan gabungan tonggak warisan baharu seramai 5 orang dan juga pemain tempatan. Kemenangan bergaya ini sekaligus membuka mata ramai pihak dengan keupayaan pasukan Harimau Malaya selain turut memuji corak permainan di bawah bimbingan Peter Klamovski. Salah seorang pemain warisan, Joao Figueiredo menilai Peter Klamovski sebagai jurulatih yang sungguh bagus dan hebat hingga membuatkan beliau terkejut saat kali pertama tiba di Malaysia. Pemain pertahanan Harimau Malaya, Dion Coles, turun menjalani latihan kali pertama bersama kelab barunya, Cerezo Osaka. Ini selepas kelab J1 League itu memuat naik beberapa gambar beliau menjalani latihan bersama pemain-pemain Cerezo. Pemain baharu, Dion Coles, menyertai latihan pasukan hari ini. Walaupun dalam keadaan suhu panas dan lembap, beliau berjaya melengkapkan latihan penuh. Malah, selepas latihan, beliau masih menunjukkan senyumannya yang manis, kata kelab dalam satu kenyataan di X. Barisan pemain Cerezo kembali berlatih selepas bercuti selama 2 hari. Anak buah Adher Papas kini fokus untuk aksi liga seterusnya menentang Tokyo Verdy pada 21 Jun. Coles melengkapkan perpindahan ke Cerezo pada awal Jun lalu. Beliau kemudiannya diperkenalkan sebagai pemain baharu kelab kepada penyokong sebelum aksi pertama playoff J League Cup pada 4 Jun lalu.